Ini adalah rumpun buluh yang terkuat di dunia, iaitu Guadua angustifolia Kun, ataupun kami di Sungai Siput ni kami namakan sebagai buluh badang, kerana buluh ni adalah yang dikatakan yang terkuat di dunia, ya. Dan ciri-ciri khas buluh ni adalah satunya di buku ruasnya kelihatan jelas putih, ya, ring putih, dan juga dia punya panjang ruasnya pendek, ya. Jadi itu menyebabkan dia menjadi buluh terkuat di dunia. Dan ciri juga sini kita lihat buluh ni walaupun berumpun tapi jarak rumpunnya agak longgar. Jadi ini buluh ni asalnya dari Latin America, tapi nampak gayanya di tanah Malaysia ni subur dia, tumbuh subur, ya. Dan dipahamkan di Thailand, Indonesia dan Filipina. Inilah antara spesies yang menjadi kegilaan penanam buluh pada masa ini, ya, iaitu Guadua angustifolia Kun ataupun buluh badang. Kita boleh lihat sini tinggi buluhnya, dan kadar pembesaran diameternya mengikut penelitian saya adalah pada pertambahan diameter sebanyak 1 inci bagi setiap tahun sampailah rumpun menjadi matang. Dan buluh ini sekiranya rumpun matangnya sekitar mungkin 5 tahun 6 tahun, dan telah pun menghasilkan batang buluh yang diameter sekitar 5 inci dan 6 inci, ya. Itu, ya. Jadi Guadua angustifolia